Saya ada satu lagi tools. Ini saya panggil dia tools buat live. Tools script buat live. Siapa sini buat live? Mandi tak ada skrip. Siapa sini yang buat live tak ada skrip? Mari sini saya nak tunjuk. Tapi kali ni kita buat tanpa, kita tak ada brand story kita buat. Okay Saya tunjuk. Nak ke saya tunjuk? Okay, kita type mula Ni tools buat live pula saya bagi. Right. Tools buat live ni. Right. Tools buat live ni adalah senjata rahsia untuk buat cipta skrip live yang menarik perhatian, menyentuh emosi audiens, membina kepercayaan dan paling penting mendorong tindakan pembelian. Ramai orang masalah dia nak buat skrip live. Kita tidak tulis sebarangan, setiap skrip diolah mengikut strategi psikologi pelanggan dan magnet sales yang tersirat, halus tapi powerful. Ini saya ada susun. Right, cara nak guna tools ni, dia akan tanya beberapa soalan. Anda hanya perlu jawab satu persatu. Jawapan anda akan jadikan skrip live influential dan memikat. Paling penting kena ada brand story tadi punya soalan. Right, so kena tak, kita bila kita buat skrip tak live, tak ada skrip, ini jadi dia tanpa skrip live boleh jadi hamba, tiada fokus dan hilang banyak peluang jualan. Right, siapa sini yang tak ada buat skrip? Sekarang kita mula. Soalan pertama, dia tanya nama. Siapa nak buat sini? Saya nak buat. Okay. Saya ada satu produk. Saya buat, awak ikut, awak tengok je. Pertama, nama saya Pak Ayub. Saya nak buat satu produk. Pak Haji Ayub lah. Saya suka Haji Ayub punya produk. Okay, masukkan dulu Right. Boleh nampak Nak buat bahasa apa? Bahasa Melayu lah. Takkan nak bahasa Haji Ayub, nak bahasa Ayam Putih. Yang ini kita jawab satu persatu. Kita tak ada tak ada brand story. Right. Dia nak macam mana? Santai. Satu santai. Santai menyantai. Right. Ada tak brand story? Kalau ada, kalau tiada, jawab tiada. Saya jawab tiada. Saya nak jawab soalan. Kalau anda tak ada brand story, awak boleh buat. Nanti simpan. Right. Soalan pertama. Apa nama produk yang awak nak bagi? Okay, produk saya adalah ubat ketiak Kiah Propa. Okay, tak apa, kita main buat je. Kampung Pinang Sebatang. Right, soalan kedua. Siapa sasaran produk pelanggan Pak Ayub ni? Tak payah nak jawab. Dah boleh tak? Semua di atas. Boleh tak semua di atas? Semua di atas. Dan saya pun ada 2-3 maklumat yang saya nak masukkan. Okay. Kita tak ada maklumat, dia boleh tolong bagi. Suami yang alright. Maklumat lengkap di target Haji Ayub, siapa pelanggan kita, suami nak selesa wangi. Okey, soalan ketiga, masalah apa yang ubat ketiak ni selesaikan? Semua di atas. Tak ada jawapan, dia boleh bagi jawab, dia boleh bagi jawapan. Sebab ChatGPT prompt ini dia dah menganalisis maklumat yang awak bagi. Menyegarkan ketiak isteri setiap pagi. Dia masukkan maklumat kita. Kita tak ada, dia boleh tolong masukkan tau. Right, soalan 4 tentang pemilik produk ini. Pemilik produk ini kita masukkanlah semua di atas. Apa dia buat? Dia analisis maklumat dan dia bagi kita cadangan. Okay. Soalan seterusnya. Bilakah tarikh penubuhan? Sejak 1972. Lama Pak Ayub ni buat ketiak. Apakah USP produk Pak Ayub? Okey. Apa dia jawab? Semua di atas. Dia bagi kita cadangan tau. Jangan risau. Dan saya pun ada juga, kata aku tak cukup, aku pun ada juga maklumat dia ni kan. Okay, harga murah gila. Okay, kita masukkan maklumat kita. Kalau kita tak ada, dia bantu. Jangan risau. Okay. Right, soalan kedua, USP kita tak melekit. Semua di atas. Apa kelebihan ChatGPT yang saya buat ni? Dia dah tolong analisiskan maklumat. Masuk ke kerja maklumat kita nak, dia buatlah untuk kita. Kalau anda ada masa, buat dulu maklumat ini. Kemudian anda masuk je. Okay, dia dah masukkan maklumat kita. USP nombor 3, semua di atas. Senang tak senang ni? Dia dah masukkan semua produk saya. Ada tak tawaran promosi? Okay, semua di atas promosi. So apa dia buat? Setelah jawapan ni lengkap, apa dia buat untuk kita? Dia analisis dan dia terus buat brand story untuk kita. So ini boleh simpan lah nanti So ini kita copy, kita simpan benda ni. Kalau kita nak pakai untuk tempat lain kejap lagi, kita dah ada. So yang ini kita boleh simpan. Kalau tiap kali kita nak pakai nanti, kita dah simpan lah benda ni. Nampak tak? Kalau sekali buat, 2-3 kali boleh ulang aja. Boleh? Right. So apa jawapan dia sekarang? Nak buat tak brand story? Nak tak nak? Nak. Jawabnya 1, tekan nak. Mudah tak? Right. Sebab brand story penting. Untuk sekali apa yang kita buat, brand story paling penting.
Right, dia dah buat brand story, dah satu konten siap Brand story dah siap, satu konten. Dah boleh posting dah konten ni. Nampak tu dia guna. Bayangkan setiap pagi anda bersiap nak keluar rumah tapi hari tak selesa, rasa risau pada keluar, belum melalui wajib keyakinan, belum duduk, kadang-kadang nak balik banyak betul tak mau datang, sampai sedih, tak boleh tegur. Masa ni bukan baru, jauh lagi buang kampung dah sebatang, satu tu dia buat. Resepi dia oleh Haji Ayub, ubat ketiak pia peropa kampung dah sebatang, produk kampung sangat luar biasa. Dengan satunya santapuan, bau badan hilang, perlu yang kawal, bersama sumbat dalam poket atau rain bag, ramai cerita produk ni. Nampak tu dia dah buat satu content storytelling untuk anda. Kalau suka, right, dia tanya, apa nak buat sekarang? Alright, sila bagi jawapan. Apa nak buat apa ni? Right, live bag kuning. Setuju? Kita buat live bag kuning dulu Dia ada intro, follow, like, share, masalah, faham masalah, solusi, transformasi, tekan bag kuning sekarang, promosi, call to action, tekan bag kuning. Dia buat terus skrip. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak share satu rahsia kampung yang tak ramai tahu. Ubat ketiak power dari Kampung Pinang Sebatang. Nak tahu kenapa ramai dah jatuh cinta dengan produk ni? Stay sampai habis. Skrip. Jangan lupa follow, like dan share. Jangan lupa tekan follow, like, share live ini. Mungkin ada kawan-kawan yang perlukan solusi masalah bau badan. Okey, kadang-kadang kan walau dah mandi 2-3 kali, bau badan tetap ada. Ketiak basah, bau dekat badan, nak malu nak angkat tangan. Siapa kat dalam ni pernah rasa macam tu? Ngaku cepat, angkat tangan. Saya faham perasaan tu. Sebab dulu saya sendiri pun masa macam tu tak yakin nak cakap depan orang. Sebab takut orang lain bau. Sebab itu lahirnya ubat ketiak Kia Propa. Guna herba kampung asli tanpa bahan kimia, tahan segar 24 jam. Bau wangi natural, bukan bau deodorant kilang. Weh! Nampak? Mudah tak? Bayangkan bangun sapu pagi, sapu sikit saja. Ini sapu untuk anda punya affiliators nak buat skrip. Cepat tak? Tekan beg kuning sekarang. Kalau rasa perubahan tu mungkin tekan beg sekarang. Cepat sebelum stok habis. Special untuk korang yang tengah tengok live ni. Beli 2 botol dapat 1 percuma. Kalau beli 3 botol dapat diskaun 10% dan free shipping untuk pembelian RM50 ke atas. Right, tekan beg kuning sekarang sebelum promo ini habis. Jangan tunggu esok, cepat jalan. Weh, siap dah weh. Beg kuning. Nak apa lagi? Beg kuning dah siap. Dia dah tanda dah siap, dah siap. Nak beg apa lagi? Beg biru, beg Belanda. 3 script affiliators. Kita type, tak payah type adik, 3, tekan 3 dia, tap, terus dia buat. Kita buat 5 script affiliate. Kita buat hook, masalah, solusi, hasil city, galakkan engagement. Kita akan tunggu 3 jenis hook berbeza, amaran, soalan, humor. Siap kali boleh gunakan sepanjang script affiliators. Warning, kalau ada masalah bau badan, jangan nak teruskan. Ramai yang struggle, perlu bau badan, baru pakai deodorant setiap hari, ubat ketiak Propa, bukan calon-calon guna apa-apa tu. Transformasi bayangkan ada kerja travel di CTA. Kalau rasa info nak guna komen nak sekarang, anda guna dapat harga promosi. Right. Kalau pernah tak korang main macam tu? Dah 2 skrip dah siap. Penambah orang sebagai solusi transformasi. Kalau nak tu kita late flag ke bawah, jadi special for tengah rat. Lepas tu dia buat 3 skrip. Humor. Korang tahu tak kadang-kadang bukan sebab panas, sebab kecap stres. Bila dia cerita pasal produk je. Tekan yang produk terkelihat face cam sebelum habis. Skrip live dah siap. Nak buat apa lagi? Kita buat nombor 5. 5 tadi. Akak minta nombor 5 kak kan? Kita buat nombor 5. Kejap, senang buat skrip kak. Senang tak senang buat skrip ni? Tak payah type prompt. Masuk maklumat, dia terus buat. Dia cakap apa yang kita nak buat. Hook intro guys. Siapa ada masalah pergi lomba tekan public channel share dulu saya sendiri struggle. Saya bagi struggle. Like puasi tak nombor pajak terpulih tak boleh drop credit sesuai untuk semua lagi boleh pakai jing dan semua ramai. Oi senang aja skrip. Kalau rasa jangan tunggulah tekan back kuning sekarang promo tengah jalan 2 tempat video. Okey. Review produk dah siap. Kejap je dah siap produk kau. Live behind the scene boleh. Live sembang branding boleh. 8. Namakan gaya apa kau nak buat, semua dia boleh buat. Tools ini tak payah type prompt dah. Dia terus. Janji ada ChatGPT, saya bagi. Ada soalan tak dulu? Kena juga yang berbayar juga ke? Tak payah. Dia ChatGPT yang saya bagi ni, dia boleh pakai ChatGPT percuma. Right. Dia ada limit. So, kalau siapa-siapa yang ada tu ada limit, saya bagi 4 tool percuma. Dia ada tools buat content, dia ada tool buat script live, tool buat proposal dan tool buat surat. Syarat dia ada satu je. Dia ada limit. Ada limit lah. So anda boleh cuba dulu. Anda boleh test, drive, pakai dulu. Nanti kalau berminat full version beritahu.
Sebab saya ada package full version. Saya ada tools buat proposal pun ada. Dan saya juga ada tools buat surat. Right. Beta tester dia ada limit. Limit bermaksud saya hanya bagi anda minta minimum 3. 3 saja. Macam contohnya ke buat surat rasmi dia ada limit. Kalau kita tengok tool buat proposal pun ada limit. Tool buat script live pun limit. Tool buat content pun ada limit. Limit bermaksud dia buka free boleh pakai. Maknanya awak pakai ChatGPT percuma boleh pakai. Cuma saya tak bagi dia minta banyak-banyak nanti kan kredit awak habis. Ada soalan? Boleh pakai kat handphone, boleh pakai dekat laptop. Tak ada masalah. Feature sama. Cuma dia yang ini adalah version beta tester. Bila dah habis limit percubaan, tak, dia 3 kredit sekali pakai saja. Dia tak ada renew balik. Saya bagi anda cuba je. Anda boleh pakailah. So kalau yang dah habis nak pakai, yang ini saya punya offer. 2 hari lagi offer saya tinggal. Saya jual satu tool RM30 je. Saya jual RM30 sahaja. Untuk satu tools. Untuk combo harga lain. Kalau anda rasa anda boleh berminat, saya buat combo. Ini combo saya kat sebelah kalau tengok. Ada 2 hari lagi. Saya buat bulan Mei ni je nak habis dah ni. Ya, boleh pakai sampai bila-bila. Tapi awak punya ChatGPT lah kena kredit ChatGPT tu je lah. So siapa-siapa yang berminat, yang nak pakai, yang dia sebab kita takkan dia ChatGPT berbayar lagi banyak jawapan yang anda boleh buat lah. Tapi kalau tool ajaib buat konten ni, tool ajaib buat konten boleh buat live, boleh buat semua benda sebenarnya. Tetapi saya ada, kalau kita tengok tool ajaib buat live ni, harga dia RM30. Tapi kalau yang lain saya ada combo 8. Combo 8 ini saya ada 8 tools.